Aduh, buat hal tu lah. Rupanya motor RZ aku ni dah dekat 2 bulan rotek mati. So sekarang ni aku nak pergi ke bahagian insurans untuk hidupkan rotek aku. Sebabkan ni lah rempit-rempit kita pun rotek kena hidup mat. Sebabkan rotek mati automatically sita. Faham kan? So aku nak pergi JPJ kejap. Bukan JPJ lah, bahagian yang depan JPJ tu, insurans. Sebabkan aku nak try buat online dah tak boleh. Sebabkan dah melebihi 30 hari mati. So memang kena pergi bahagian insurans, diorang key in macam tu. So mungkin daripada segi rotek tu aku just minta digital lah. Nak masuk JPJ mungkin time ni ramai orang, malas lah. So tak nak buang masa, let's go. Okay guys, ni insurans rotek dah hidup, alhamdulillah. So malam ni sebab masih hujan. Hujan mat, hujan. So kalau hujan berhenti, pergilah. Kalau hujan tak berhenti, aku tak join lah. So yang ni aku letak aku punya tuti. So biar dia mengalir. Rugi tu. Tuti ni bukan murah, tuti mahal. Sebabkan dulu aku pakai tuti murah, aku pakai tuti Petronas. Tapi pakai tuti murah, risiko kedua adalah bila aku nak buat servis. Maksudnya buat servis ni dia punya kerak-kerak dekat piston, dekat head, dia punya melekat tu lain macam. So aku lebih prefer tak apalah pakai tuti mahal lah. Sebab at least bila buka kita lap bersih. Macam tu. Okay, ni bagi dia betul-betul dah turun semua. Lepas dah turun semua baru pasang balik seat. Custom tambah boost. Kena custom tambah boost kat mana? dekat dua-dua tempat. Dekat kalau boleh dua-dua lah. Oh, dua-dua batang ni. Lepas tu cari yang sama besar, lepas tu cari yang ikut size boost. Daily brake pakai apa? Pakai dia punya ni, cuma aku korek tak rata, so jadi tak ni.
one time, knock on the door. Knock, knock. Hello, something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a poor for. Lying, nothing in the core, buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure, Fuck off. That's what you gotta tell them sometimes. Fuck off. See you later, mate, all the best, all the best. Rasa kekok siap. Aduh, akulah cabut damper. Lepas tu bila bawa lajuan, aku rasa macam aku punya confident bawa macam dulu tu jadi takut. Faham tak takut? Sebab selalu ni ibarat macam damper tu pegang handle aku lah. Yang ni aku memang kena pegang keras-keras handle tu, baru aku boleh buat speed. Kalau tak, memang jadi macam orang kata macam aku kena jinakkan balik motor aku macam tu lah. Kalau yang waktu damper tu aku boleh relax. Damper kawal. Biasa amat, dah berapa bulan tak ride. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Saya mana? Share Tanjung Malin. Saya Tanjung Malin. Lepas tu sampai depan sikit, easy kita. Kalau kita bawa ramai, takut orang tak boleh orang ni. Boleh. So kita ikut je lah. Aku pun pergi tempat tu dah biasa dah, tapi first time pergi malam.
Selagi aku tak angkat kaki, kau jangan angkat kaki. Dah kena tinggal ni. Dah kena tinggal ni. Aku tunduk udang je. Kosong ke? Bawa ada. Bawa leaking main gas kan. Boleh gitu. Kena ni. Kompres ada gitu. Tunda kan? Terus paksa. Aku cakap dekat kes Sulaiman tu. Bukan. Ni budak Kau kalau nak racing jangan main buka tutup minyak. tak tolong. Dia tak boleh kick. Dia kena ni, masuk gear. Macam tu. Dia kalau kick memang tak jalan. Abang. Kenapa bang? Tadi laju sangat. Dia fly katak, brother. Kenapa bang? Dia fly katak. Aku berdiri kan. Tadi aku Tak dia tengok dia fly katak tadi. Bang, padam. Kompres ada tu. Lecet kan? Ni kau jalan malam ni kan? Glass slip. Glass slip pula. Glass slip. Tengok kosong. Ha? Lekat ni. Rasa dekat. Biasalah lama pagi. Push roll. Jadi lah. Sebab tadi menganjing dia.
yang pucuk makan lah. Bearing dekat tau. Ya, mungkin. Ciao. Ayo bos. Saya kenyang ni. Ha. Tadi sebelum nak gerak 2 biji roti nan. Kat sini ni, mi kari dia kan? Mi kari kan? Mi kari ayam keram. Oh. Aduh. Nanti dah kenyang kan? Naik just poket tak? Saya duduk belakang sekali, saya duduk belakang. Naik semata Aduh. So kan ini mi kari yang diorang apa ni? Ajak aku tu. Mantap. Member buat slow ke? Sial member. Apa ya Elim motor hidup ni tu. Plak dia tu. Kering habis. Macam dah ujung-ujung ah. Sikit dah. Tu tukar plak second tu. Macam api kuat. Ini dia terus tau. Ini order 7. Special lah. Oh, special. Akhirnya lagi tak makan. Ha? Akhir kenyang dia kata. Naik. Special dia telur Betul. Ini rasa. Ini rasa rugi kalau datang. Special sini. Bagaimana ni? Nak gambar tadi. Aku ada bawa peminat kau. Siapa pula kau ni? Kau jap. Dia minat, dia tanya, dia tengok ni. Dia pika ke tu? Jap. Dia tengok order. Kau ni. Kilo. Oh, dia asing kan? Mana daging? Ni daging. Daging. Dia ni 2. Betul tak? Makan ke tak makan ni? Makan ke? Macam sedap ke? Ada Sesuap lah. Tak kenyang bos sebenarnya. Sesuap lah. Elim rasa kan. Double. Oh, memang datang semua mi kari Sikit lah. Ni, aku nak bagi rasa dekat dua-dua boleh? Jangan tu kau. Ha? Banyak sangat ni. Nak rasa kuah ke macam mana? Kuah. Kuah je. Macam tu. Nanti kau bagi bawah. At least. Bau macam viewer rasa juga. Oh. Memang. Nama siapa? Aiman. First time ride dengan Aiman kan? Tak apa. Kali ni masuk dalam YouTube. Ni kenapa makuk lain? Oh, yang ni special lah. Yang hitam special. Okey. Lain makuk-makuk dia.